Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya di Putrajaya pagi tadi bersama dengan YB Raf. Masuk lebih kurang pukul 10 pagi macam tu. Dan setakat jam 1 petang tu masih lagi YB Raf memberikan keterangan. Cuma saya pukul 1 tu saya bergegas ke KL untuk satu kes lain di Mahkamah Tinggi. Saya cuma nak respon tentang komen-komen yang banyak dibuat oleh ceplos-ceplos PKR. Bila dia mengatakan banyaklah komen-komen dekat apa ni portal-portal news. Dia kata tak ramai pun orang, tak ramai pun orang kan. Macam kanak-kanak Raibina. Dia macam ni untuk ceplos-ceplos PKR yang cuba membandingkan tahun 98 dulu dengan sekarang. Dia macam ni. Dalam kes jangan bandingkan kes am sekarang yang sedang disiasat kononnya oleh pihak kerajaan ini, jangan samakan kes am ni dengan zaman-zaman kes liwat tu. Zaman kes liwat dulu tu, yang bersiri-siri tu, zaman tu tak ada TikTok. Kan? Jadi bila orang nak datang, orang nak tahu perkembangan, nak tengok macam mana uniknya kes liwat tu, jadi orang turunlah ramai-ramai. Zaman sekarang ni dia lain. Sekarang kita dah tahun 2026 ni. Tahun 2026 ni, walaupun yang datang tu mungkin beberapa ratus orang, tapi setiap seorang tu kadang-kadang dia buat live. Contoh pagi tadi ada Iswadi buat live kan. Dan korang kena faham. Iswadi punya live ni, dia tak samalah macam ceplos botak tu buat live. Kan? Jadi, dia kena tengok zaman lah. Mungkin awak ni, geng-geng ceplos PKR ni, zaman-zaman kes-kes liwat tu, mungkin awak tak lahir pun lagi. Jadi tak kena perbandingan tu kan. Perbandingan konon-kononnya crowd zaman kes liwat itu lagi ramai berbanding kes am. Janganlah. Perbandingan tu tak kena. Ini kes am 1.1 bilion. Tak sama dengan kes liwat. Itu je respon saya. Okay? Jumpa malam ni. Kita live malam ni setelah lama tak bersiaran. Jumpa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.